Welcome back to Budget by Myra. Assalamualaikum and hi guys. For those yang first time datang dalam YouTube channel Budget by Myra, I am Humaira and you can call me Myra. So guys, hari ini kita akan buat cash stuffing untuk cash wallet because I decided to make 2 video in 1 week. Satu hari Isnin, iaitu hari inilah. Lepas tu yang kedua adalah hari Khamis. So, hari Isnin adalah macam biasa using my cash wallet. So, cash wallet saya akan start dengan 185, iaitu ada 5 envelope. Ada 6 envelope. Iaitu groceries, coffee, eat out, household, minyak dan juga jualan barang rumah. So sekarang ni saya tengah let go semua most of my barang yang saya tidak pakai. Ada buku, ada baju. So saya memang akan buat jualan day by day lah, sebab saya mau kasih kosong saya punya almari, kasih kosong rumah. Okay. Jadi jualan tu saya akan letakkan ke dalam saya punya wallet untuk beli almari baru. Untuk beli almari baru. So first envelope yang saya akan cash stuffing adalah coffee. Coffee bernilai RM30. Okay, kopi RM30. So, saya akan ambil ini dulu. 1, 2, 3. Ngam-ngam lah 30. Kopi RM30 akan masuk ke dalam cash wallet ni lah. Okay. Kopi RM30. Kopi is not tidak termasuk dalam nafkah. So saya decide untuk sediakan kopi, duit dari kopi saya sendirilah. Duit saya sendiri untuk kopi. Actually not coffee, bukan juga kopi. Cuma I go to cafe ke sebagainya. Tapi bukan juga, tidak semestinya kena minum kopi. Next is groceries. Groceries RM80. So, I ambil RM50 ni. RM50. 1, 2, 3. Okay. So, RM50 adalah RM80 pula. Sorry. RM80 adalah untuk groceries. Jadi, saya punya groceries, sayur tidak payah beli. All the things that macam sayur semua saya tidak perlu beli sebab ada orang bagi sayur. Alhamdulillah ada orang bagi sayur dengan kami. So, sayur tu memang akan cukup 1 minggu. Tapi saya kena beli ayam, ikan. Okay? Harap-harap cukup lah untuk seminggu RM80 tu. So next is eating out. Eating out is RM20 sebab ini mau bawa the kiddos pergi makan ice cream matcha. So RM20 untuk mereka. Okay, RM20 untuk matcha. Okay, masukkan RM20 untuk matcha. Ini untuk the kids lah. Saya tidak lah. And household is kosong. Actually dia ada RM3 lagi ni. Actually household ni ada RM3. Tapi saya ambil sudah tadi. It's okay. It's okay. It's okay. Lepas tu. Okay, minyak. Minyak, kenapa saya cash stuffing juga minyak ni? Minyak ni sebenarnya husband saya yang beli untuk excuse me. Dia kuntut. Oh, Masya Allah. Ada sambungan. So, minyak ni husband saya yang akan beli setiap minggu. Tapi saya ada satu orang kawan anak saya. Kawan kepada anak, dia ikutlah. So, first thing tu, dia mau bayar minyak bulan. Tapi saya tidak mau macam tu sebab saya tidak mau ada komitmen. Saya tidak boleh bagi komitmen yang seperti itulah sekarang. Kena pergi,
kena ambil anak orang. Let's say lah kalau anak saya tu, sebab anak saya yang tengah tadika tu, dia baru 5 tahun tau. Kalau dia tidak pergi sekolah pun, cikgu tidak akan cari. Sebab dia masih lagi preschool punya fasa. Masih lagi fasa untuk membiasakan diri. Jadi, let's say lah kalau yang anak saya nombor 3 tu, anak saya 5 tahun tu, dia tidak sekolah. Jadi, kalau bayar secara bulan, sekolah tu saya terpaksa apa nama dia? Saya terpaksa hantar juga lah budak tu kalau anak saya tidak sekolah. So, saya tidak terima untuk ambil secara bulan. Jadi, saya cakap sama dia, Kak, kalau mau ikut, ikut by daily, bayar setiap hari. So, kalau let's say lah dia tidak ikut, dia tidak payah bayar. Kalau dia ikut, baru dia bayar. Setiap kali dia bayar, satu kali ikut, RM5. Quiet murah kan sebenarnya. Kakak ni dia tidak kereta. Sebelum ni anak tu dorang ada kereta tapi kereta tu rosak lah, tidak tahu macam mana. Jadi maksudnya kalau saya tidak bawa dia RM5 tu, dia kena bayar Maxim ataupun Grab RM20 sehari. Okey, RM20 sehari. Jadi kira murah lah kan, saya minta RM10. Jadi RM10 ni adalah apa tu? RM10 ni adalah untuk 2 hari. Untuk 2 hari. Jadi kalau dalam seminggu tu dia ikut 5 hari, RM25 lah dia kena bayar. Tapi kalau dalam seminggu tu dia cuma ikut 3 hari, dia bayar RM15 lah. Kenapa tak boleh buka ni? Dia apa? Dia apa guys? Kenapa kan? Nah, ya Allah, ya Tuhanku. Tak boleh buka sudah. Okey, boleh buka, alhamdulillah. So, ini adalah untuk minyak. RM10. Jadi, saya kumpul sajalah. Kasih tambah-tambah. Okay. And next is, ini adalah jualan pre-love. Jualan pre-love ni, last week saya jual 2 baju and ada beberapa barang lain. So, saya dapat 10, 20, 30, 40, RM45. Jadi, sekarang ni saya tengah kumpul duit untuk beli satu almari. Satu almari di Shopee je. Almari untuk anak. So, almari tu dalam 200. Jadi, saya kena cari lebih lah. Saya tidak maulah. Sebelum ni saya pakai Shopee Pay kan. Sekarang ni saya berusaha untuk tidak memakai saya punya Shopee Pay. Berusaha untuk tidak memakai Shopee Pay. Ya, sebab kita punya ekonomi sekarang ni tidak berapa bagus ya guys. Lepas tu saya kuat makan. Nanti tidak terbayar pula. Jadi, ya, wish me luck. Barang-barang yang saya jual tu bukannya barang-barang yang saya perlu pun. Memang barang yang saya tidak perlu sudah. Banyak sangat barang yang saya tidak perlu. Yang bekas saya beli tapi saya tidak perlu. Sakitnya. Macam mana buka ni? Banyak sangat. Sebab dulu kan suka beli-beli tanpa berfikir. That's why lah. Sebab kebaruan lah pakai Shopee tu. Jadi sekarang ni, I try my best to avoid Shopee Pay. Okay. So, dapat pun. Ini untuk barang yang saya jual balik. So, ya. Harga dia, jumlah dia RM45. Kenapa susah sangat ni? Memang. So, RM45. Saya mau buat notes dulu. Saya buat notes dulu.
Saya punya target tu adalah almari baju. Almari baju. RM 200. So, Mei plus berapa? RM 45. Okey. Semoga ada rezeki lah kan. Jual ni. Semoga ada rezeki lah mau jual balik semua barang tu. Sebab saya tidak pakai sudah juga. Kalau saya pakai tidak apa. Tapi I know that I tidak pakai sudah. So ini adalah, that's all. So that's all for the cash. That's all for today. Cash stuffing untuk hari ini RM185. So kita jumpa lagi di hari Isnin untuk cash wallet. Bye. Assalamualaikum.